Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni malam ni lah kita jawab soalan ni practice question. Boleh screenshot soalan 1, 2, 3 kecekrek. Okay dah Okay, Coffee Craft Corporation sell a premium coffee gift set. Apa tu habis? Itu punya data yang diberilah. Selling price per unit, variable cost per unit and total monthly fixed cost. Okay, after that, we must fulfill or answer all the tasks. So, first one is calculate the contribution margin per unit. Okay, so, marilah kita bersama-sama je menjawab soalan nombor 1 ni lah. Okay, contribution margin per unit. Contribution. Betul ke kau eja ni? Margin per unit. Okay, betul tak contribution tu eja? Betul lah tu. Okay. Contribution margin per unit, rumus dia adalah selling price minuskan dengan variable cost per unit. Semuanya per unit lah. Kalau dia nak per unit, kita tolakkan per unit. Tapi kalau nak total contribution margin, itu tak payah per unit lah, darabkan dengan yang kita guna tu. Okay, so sekarang ni contribution margin per unit adalah RM25. So RM 25 tolakkan dengan RM 15. So kita dapat berapa ringgit ni kelas? RM RM10. Inilah kita punya CM per unit. CM per unit. Dapat RM10. So nombor 2, calculate the break even point BEP in unit. How many sets must be sold to cover all cost. Okay, so break even point per unit, rumus dia adalah, okay, kita buat ringkasan tau. BE per unit. Kalau nak cari unit, okay, ringgit bahagi ringgit. Nak cari unit, ringgit bahagi ringgit. Jadi sama dengan fixed cost bagikan dengan apa tu orang kata, bagikan dengan contribution margin. Contribution margin per unit ringgit punya lah. So kita dapat berapa ni? Fixed cost dia RM8,000 bagikan dengan RM10. RM kosong pula. RM10. So kita dapat berapa ringgit ni kelas? Dapat RM800. RM800. Salah. Dapatlah 800 unit. Inilah break even point dia lah. So maksudnya tafsiran kat sini, kita kena jual berapa unit ni untuk dapat kosong net income. Kita kena jual 800 unit kopi, barulah kita dapat balik modal tu, pulang modal. Seterusnya soalan nombor 3. Calculate the break-even point in sales dollar. So, cara dia adalah kita kena cari dulu contribution margin ratio. Contribution margin ratio sama dengan, okay, RM 25 bagikan dengan RM 10. Dapatlah berapa Kejap kita tekan kalkulator. 25 bahagi 10, kita dapatlah marginal tu biasa integration kan? Marginal tu biasa integrate kan? Okay. Salah lah. Bukan RM25 per 10. Alah, minta maaf lah orang boleh belajar. Okay, kita kena RM 10 per RM25. Okay, contribution margin per unit dia bagikan dengan sales revenue. So 10 bagi 25, kita dapatlah 0.4, maksudnya 40%. Okay, 40%. Jadi macam mana nak cari dia punya break even point in ringgit adalah break even point ringgit RM. Ni bukan per unit ni. Sorry duk. Minta maaf. Break even point unit. Okay, so kita dapat begitulah.
RM. So macam mana? Fixed cost bagikan dengan contribution margin ratio. So kita dapatlah RM 8,000. Awak semua bahagikan dengan 40%. So 8,000 bagi 40%, kita dapat RM 20,000. Jadi macam mana semak? Macam mana semak betul ke tak? 8,000 tu 8,000 unit awak darabkan dengan selling price RM25. Dapat tak RM20,000? Cuba try test kan. RM25 dapat tak? 25. Awak dapatlah RM20,000. RM 20,000. So dapatlah. Itu cara nak semak lah bagi saya lah. Okay. So soalan nombor 4. Soalan nombor 4 kita ada 2 soalan lagi. Target profit. If the company want to achieve the target profit RM4,000 per month, how many unit must they sell? Okay, so kita bila cari unit RM kena bagi RM. So target apa? Target profit target profit kan. Target profit sama dengan fixed cost. Okay, fixed cost tambahkan dulu dengan target income. Target profit lah. Okay. Lepas tu bagikan dengan, sebab dia nak ni kan, how much units kan. So bagikan dengan CM, apa tu kata, RM, contribution margin yang dalam M lah. So bukan target profit, but apa yang kata, macam mana bahasa dia? Kejap. Kita orang boleh belajar. Sales unit. Okay, so fixed cost ni. Fixed cost dia berapa? RM RM8,000. Okay, tambahkan target income dia RM4,000. Okay, bahagi ke RM 10. RM 10. So berapa ni? 8,000 tambah 4,000 dapat 12,000 bahagi 10, dapatlah 1,200 unit. So after we sold 1,200 units, we will get RM 4,000 for our profit lah. Begitu. Okay, so untuk soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 5 ni kita tak ada kot. Dalam buku kita tak ada margin of safety per unit. Tapi kalau korang tengok cara margin of safety per unit, okay, margin of safety per unit, cara nak kiranya adalah, jangan buat dalam periksa, jangan buat pendek-pendek macam ni, tahu, buat panjang-panjang sikit. Margin of safety per unit, kalau nak cari per unit adalah unit sold. Okay, unit sold tolakkan dengan break even unit. Okay. So break even unit kita adalah unit sold kita adalah 1,000 unit. So kita tolakkan dengan 800 unit lah. So unit margin of safety per unit kita adalah 200. Tapi ni tak ada dalam buku, tak nampak pun, saya tak jumpa dalam buku. So katakanlah soalan nak cari margin of safety sales, margin of safety in RM. So macam mana cari margin of safety in RM? Okay, kita cari dulu kita punya profit. Okay, tolakkan dengan kita punya break even. Okay, kita punya break even in sales revenue. Okay, so sekejap ke saya salah tengok balik buku sekejap. Okay, so untuk cari margin of safety, okay, kita kena sekejap. Margin of safety, rumus dia mana buku ni? Okay, actual atau actual sale or expected, maksudnya sale yang
telah berlaku ataupun dianggarkan berlaku lah. Tolakkan dengan break-even sale. So macam ni. Actual tolakkan dengan break-even sales. So actual sale kita adalah RM berapa ringgit ni? RM RM25 tolakkan dengan darabkan dulu dengan RM 1000 unit kan. RM 1000 pula. Darabkan dengan 1000 unit lah. RM25 darabkan dengan 1000 unit. Tolakkan dengan break-even sale kita adalah, mana break-even sale kita? Break-even sale kita adalah RM 20,000. So kita dapat RM 25,000 tolakkan dengan RM 20,000. So kita dapat kat sini RM 5,000. Inilah kita punya margin of safety kita. Lepas tu kita cari pula kalau lah dia kata margin of safety in ratio. How to cari dia ni? Cari dalam bahasa Inggeris apa how to find it. Macam mana cari dia? Okay, so kita cari adalah margin of safety kita in RM kita bahagikan dengan actual sale. Okay, so saya nak bagikan dengan actual sale. Okay, actual sale kita ni lah yang 25,000 tu. So RM 5,000 siapa macam mana bagikan dengan RM 25,000. So kita dapat berapa ni guys? Okay, 5,000 bagi 25,000, kita dapat 1/5 20%. Inilah jawapan dia. Okay, mantap So kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen di bawah ataupun terus PM saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.